Okay, Assalamualaikum bos. Saya akan explain detail pasal Android player yang kita jual ni, Dynavin S40 Pro Max. So ni Alphard 30, tapi ni design 40 lah. Dia full macam ni, memang besar, casing panjang macam ni, aircon sekali, ni sekali. Nampak memang smooth. So Android player ni 15.6 inci. Lepas tu dia 8GB 256. Memang smooth lah. Tengok kat sini, wallpaper boleh tukar apa semua. Okay, lepas tu dia sebiji macam handphone lah. Ada YouTube. Okay, tengok kat sini, kita buka YouTube. Smooth. Lepas tu ada Netflix. Okay, yang paling penting ada 360. Okay, nampak? Kita dah setting cun-cun punya. Lepas tu dia ada 6-way. 6-way tu apa? Tengok bila kita bagi signal, nampak? Dia automatic tunjuk orang yang mengular kat tepi. So nak tengok orang sana pula mengular, tak ada orang mengular. So kita continue lagi apa yang dia ada kat sini. Okay, dia boleh split 3 screen, 3 app. Kat sini kau tekan OK. Macam ni. Nampak? Kau boleh pilih apa yang kau nak letak kat sini. Dia boleh running 3 app serentak. Nampak? Nak pergi balik app, tekan je kat sini. Okay, so kalau bos-bos yang nak upgrade Android player by Dynavin S40 Pro Max, boleh datang kedai kita. Ciao.